Kami akhirnya sampai juga di depan rumah nenek. Rumah kayu lama, catnya sudah mengelupas. Tingkap tertutup papan, rumput tinggi sampai lutut. Boy berdiri paling belakang. Serius ya ni rumah nenek kita, katanya perlahan. Firdaus cuba senyum. Rumah lama memang nampak seram sikit. Dayah diam. Perasaan tak sedap makin kuat. Rara pula pegang tangan Nabila. Takcik tua yang tunjuk jalan tadi berhenti di tangga. Kalau boleh, malam jangan keluar, katanya sebelum berlalu. Kami saling berpandangan. Ayat pakcik itu pelik. Petang hingga senja, kami bersihkan ruang tamu sekadar cukup untuk duduk. Debu tebal naik setiap kali disapu. Ada bau hapak bercampur bau tanah basah. Boy jumpa gambar lama tergantung sengit di dinding. Gambar keluarga, tapi muka seorang perempuan dicakar sampai koyak. Siapa ni? Tanya Boy. Firdaus angkat bahu. Mungkin saudara jauh. Dayah meremang. Dia rasa seperti ada mata memerhati dari dalam rumah. Bila matahari tenggelam, suasana terus berubah. Kampung jadi terlalu sunyi. Tiada bunyi ayam. Tiada bunyi angin. Malam pertama, kami bentang tika di ruang tamu. Lampu suluh jadi satu-satunya cahaya. Tepat jam 12 lebih, jam dinding rosak tiba-tiba berbunyi. Tok, tok, tok. Nabila duduk tegak. Jam tu rosak kan? Belum sempat jawab. Dong, bunyi dari bumbung. Boy pandang siling lama. Ada orang atas tu. Firdaus galing. Kucing kot. Bunyi itu datang lagi. Kali ini seperti orang menyeret kaki. Rara menutup telinga. Dayah kaku. Nabila mula menangis perlahan. Boy bangun, capai lampu suluh. Aku tengok luar. Dia buka pintu. Angin sejuk masuk menyapu kaki. Cahaya lampu suluh Boy jatuh ke pokok besar depan rumah. Di atas dahan, ada seorang perempuan duduk mencangkung. Rambut panjang menutup muka. Lampu suluh berkelip. Bila cahaya stabil, pokok itu kosong. Boy masuk semula. Mukanya pucat. Aku nampak orang. Firdaus cuba ketawa, tapi suaranya kosong. Dayah tahu Boy tak menipu. Malam itu kami tak tidur lena. Sesekali bunyi ketukan datang dari bawah lantai. Hari kedua, sejak pagi, Rara nampak bayang melintas di hujung mata. Nabila dengar orang panggil namanya dari dapur. Boy tak mahu keluar rumah. Firdaus masih cuba berlagak normal. Dia tak mahu nampak lemah depan adik-adik. Dayah tarik Firdaus ke tepi. Abang, rumah ni tak betul. Firdaus mengeluh. Kau terlalu fikir. Dayah diam. Tapi hatinya makin berat. Malam kedua diperhatikan. Lampu suluh tiba-tiba malap. Angin dari tingkap bertiup walaupun semuanya tertutup. Boy berbisik. Dia tengok kita. Siapa? Nabila menggigil. Boy hanya pandang ke arah bilik lama. Pintu bilik itu terbuka sedikit, walaupun tadi ditutup rapat. Rara berdiri perlahan. Saya dengar nenek panggil. Belum sempat sesiapa tahan. Bam! Pintu bilik terhempas kuat. Kami berlari. Rara terbaring di lantai. Kakinya diseret ke bawah katil oleh sesuatu yang tak kelihatan. Dayah pegang tangan Rara. Firdaus tarik bahunya. Boy terus angkat katil dengan tenaga penuh. Kuat lagi! Jerit Boy. Tarikan dari bawah terlalu kuat. Rara menjerit dengan suara parau. Dia marah. Dia kata rumah dia. Nabila menangis membaca apa yang dia ingat. Firdaus mula panik. Air mata jatuh. Baru dia sedar. Dayah dan Boy betul sejak awal. Dayah lepaskan tangan Rara sekejap dan lari keluar mencari pakcik tua. Kemuncak. Pakcik datang bersama ustaz. Bacaan ayat suci bergema. Angin berpusing dalam rumah. Suara perempuan tua menangis dari siling. Bau hanya memenuhi ruang. Boy duduk memegang kepala. Nabila menutup telinga. Firdaus memegang tangan Dayah kuat-kuat. Rara tiba-tiba bangun dengan mata putih. Ini rumah aku. Ustaz terus membaca lebih kuat. Beberapa minit kemudian, Rara rebah pengsan. Sunyi. Pagi itu kami berlima keluar tanpa banyak kata. Firdaus paling diam. Dia menyesal kerana tak percaya. Sebelum naik kereta, Boy menulis sekali. Di tingkap atas rumah nenek, ada bayang perempuan tua berdiri. Perlahan bayang itu mengangkat tangan. Seolah-olah melambai. Boy terus masuk kereta tanpa berkata apa-apa. Sejak hari itu, mereka berlima berjanji. Tak semua tempat asal patut dikunjungi semula. Ada yang menunggu. Bukan untuk rindu,